Selamat datang bang. Nak order apa? Sini menu macam-macam ada. Abang tulis kat sini, hantar kat depan. Amir, kau ni diam je dari tadi aku tengok. Kau ada masalah ke? Penat fikir macam-macam. Penat? Nak fikir masalah apa? Pasal masa. Masa? Kenapa dengan masa? Aku baru sedar. Kita selalu cakap nanti itu, nanti ini, nanti maaf, nanti apa semua kan. Tapi sampai bila nanti pun takkan buat juga. Betul juga kata kau. Dulu aku fikir masa ni panjang lagi. Kau tahu tak, ramai yang fikir macam tu sebenarnya. Sampai sekarang aku tak sedar. Banyak benda aku tanggung. Contohnya, cuba kau beritahu aku. Masa dengan keluarga, masa dengan kawan. Benda tu kecil je. Tapi bila tak buat, rasa terkilan. Kau nak tahu tak, aku pun pernah rasa benda yang kau rasa sebelum ni. Serius. Dulu aku ada kawan rapat, selalu ajak aku lepak. Tapi aku ni asyik sibuk kerja, asyik tangguh. Sekali dia pindah jauh, sampai sekarang susah aku nak jumpa dia. Perik juga tu. Sebab tu aku belajar, masa ni tak tunggu sesiapa. Okey bang, ni bang, airnya dah sampai. Elok ais pun. Okey. Kadang aku tengok jam tiap hari, tapi tak pernah betul-betul hargai waktu yang bergerak tu. Sebab kita rasa hidup ni lama lagi. Padahal satu hari je boleh ubah macam-macam. Betul juga apa yang kau cakap tu. Kalau ada masa dengan orang yang kita sayang, gunakanlah. Kalau ada benda baik, jangan tunggu lama-lama. Sebab kita tak tahu berapa banyak masa yang tinggal. Tapi yang ada sekarang ni masih sempat. Sempat untuk hargai. Masih sempat untuk ubah. Dan masih sempat untuk hadir sebelum terlambat. Terima kasih lah sebab teman aku borak malam ni. Kadang satu meja kecil macam ni pun boleh bagi kita fikir jauh. Betul? Masa berjalan senyap-senyap. Dan tuas kita hargai dia selagi masih ada. Assalamualaikum guys. So hari ni aku ada kat mana? Jeng. Mais Pizza Bakar. So korang nak cari pot paling terbaik di sini guys. Okay, sini menu dia memang rare mantap. Rugi kalau tak try. Ada pizza, ada masakan western, makanan ringan dan lain-lain lagi. So kalau untuk budak ada pizza kids. Okay. Dan di sini sana ada pantai sana pantai, nak tengok suasana boleh. Dalam lagi. So kalau daripada sana korang akan nampak pizza dulu. Lepas pizza korang baru nampak kawasan nak ke pantai. So jom datang ramai ke Mais Pizza Bakar. Okay, aku pun dah lapar, makan dulu lah.
Bye bye. Salam.